Grand Mary ada urusan sikit. Jom nanti kita belanja ke sikit gambar kat sini. Alright, so let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Aku hari ni dekat Glen Mary. So aku nak try. Hari ni ada khusus kat sini, so kita akan try buat sedikit video lah kat sini gunakan SJ KMC 400. Oh, okey. Oh, okey. So maknanya macam ni kan? Kau tengok begini macam tu kan? Yang pakai stick tu tak pakai tangan kan? Hai, yang tu 3 dan 0. Oh. Ini 7 lebih. Boleh lah untuk santai kan. Saya pun buat santai. Kau nak try? Ya ke? Kau nak try? Kau tak tengok lagi lah. Saya ni buat video. Tapi biar dia kecil. Ya. Tapi biasa Kita boleh cabut. saya tengok. Okey geng, dah selesai urusan aku dari sini. Okey, nak gerak balik dah. Alright, jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Bye bye. Okey geng, tadi kita dah tengok hasil video dia. Aku pakai 1080 pun dah cantik. Dia punya kualiti gambar dia sangat-sangat jernih lah. Aku belum pakai 4K lagi. So far memang puas hati lah. Nak transfer pun cepat. Memang setakat ni aku rasa aku berpuas hati lah dengan dia punya kamera ni. Dia kecil, simple, senang nak bawa. Lepas tu dia paling penting dia nak transfer video tu laju lah. Memang mantap lah geng. So untuk korang yang tengah-tengah mencari video untuk buat vlog, so ini aku rasa sesuai lah. Memang sesuai sangat. Sebab dia memang mempunyai ciri-ciri yang
boleh dikatakan sempurna lah. Video cantik, suara clear. Aku tak ada pakai mic ni pun. Semuanya yang mic dekat sini je. Tu pun boleh dengar jelas lah. Boleh dikatakan jelas. Alright. Jumpa lagi geng. InsyaAllah aku akan test 4K akan datang. Bye bye.